Bayangkan harta pusaka arwah datuk anda. Tapi sebab lambat urus, tiba-tiba bahagian tu pergi kepada orang lain, bukan keturunan anda langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dengan siri penerangan asas ilmu pewarisan 101. Kita sentuh satu lagi topik menarik yang mungkin boleh menyedarkan kita tentang pentingnya dicepatkan urusan pusaka, iaitu faraid berlapis. Apa itu faraid berlapis? Faraid berlapis ni terjadi apabila harta yang perlu diagihkan kepada waris perlu pula diturunkan kepada waris di bawahnya apabila waris asal tersebut telah juga meninggal dunia. Saya buat contoh mudah. Seorang moyang telah meninggal dunia, maka ikutkan faraid, hartanya akan turun kepada level atuk-atuk lah. Tapi jika atuk-atuk ni juga telah meninggal dunia, ia seharusnya turun kepada level bapak-bapak lah. Jadi inilah yang dikatakan berlapis. Harta yang sepatutnya hanya diagih kepada level atuk-atuk, kini kena pula diagihkan kepada level bapak-bapak. Jadi apa masalahnya? Masalah yang mungkin akan timbul ialah senarai waris yang akan menerima harta asal itu akan meningkat dengan banyak. Contoh, jika moyang tadi cuma ada 3 anak dan seorang isteri, mungkin agihan harta asal tersebut mungkin akhirnya jadi 10 hingga 20 orang. Ingat, untuk setiap kematian, yang menerima bukan hanya si anak, tapi mungkin juga isteri dan waris-waris faraid lain. Dan jika isteri tersebut pula meninggal, ia mungkin pergi kepada waris yang bukan dari keturunan asal harta tersebut. Satu lagi contoh dari 3 orang anak si moyang tadi, katakanlah seorang tu meninggal lebih awal dari ibunya, iaitu isteri si moyang. Maka sebahagian dari hartanya akan pergi kepada isteri si moyang tadi. Nanti bila isteri si moyang tadi pula meninggal, hartanya pula akan diagihkan. Macam berpusing ke atas pula kan. Jadi bila isteri si moyang tadi meninggal, bahagian dia akan diagihkan pula kepada warisnya yang mungkin dah dapat juga dari bahagian asal. Kompleks kan jadinya. Contoh yang lain pula, dari 3 orang anak si moyang tadi, katakanlah seorang tu dah berkahwin tapi belum ada anak. Bila dia meninggal, sebahagian harta akan pergi kepada isterinya. Andai kata si isteri pula meninggal, bahagian harta dia boleh pergi kepada ibu bapa dia atau kepada adik-beradik dia. Jadi sebahagian harta asal dari moyang tadi tu tidaklah lagi berada dalam keturunan moyang tersebut. Satu lagi masalah yang mungkin terjadi ialah sikap lebih kurang dalam mengendalikan harta pusaka ni. Contoh di sini, katakah bahagian isteri tadi tidak diambil kira kerana difikirkan harta asal arwah akan mengalir keluar dari jalur keturunan. Ini sudah dikira mengambil harta batil. Banyak implikasinya nanti. Jadi apa pengajaran yang boleh kita dapat di sini ialah pentingnya kita cepatkan urusan harta pusaka. Jangan jadi sampai ia berlapis-lapis. Jangan kita lengah-lengahkan. Jika sudah berlapis, pastinya akan lebih rumit untuk ditangani dan kalau kita ambil perkhidmatan peguam, kosnya juga akan tinggi. Ini kos yang boleh dielakkan. Dan harta yang akhirnya diterima akan jadi lebih kecil sedangkan kos lebih tinggi. Sampai satu tahap, waris-waris akhir memikirkan tak berbaloi untuk menguruskan pusaka. Ini mungkin antara sebab jumlah harta pusaka terbeku terus membesar. Kini hampir 90 bilion ringgit, yang mana 90% adalah dari harta Muslim. Fikir-fikirkanlah. Gunakan aplikasi pewarisan.my untuk membantu anda memulakan proses urus pusaka. Jangan nanti sehingga ada pula waris yang meninggal yang menyebabkan faraid berlapis terjadi. Terima kasih telah menonton video kami sampai habis. Ikuti kami di YouTube, TikTok atau Instagram sebab banyak lagi yang kami nak kongsikan kepada anda.